untuk mempertahankan tanah Rizal Melayu hingga ke titisan yang terakhir. Pertama kali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Muhammad Faris bin Muhammad Hanif, pengarah yang kita hormati daripada Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak. Pada hari ini kita nak bercakap perkara yang melibatkan sekeping tanah. Tanah ini adalah berada di Sri Iskandar. Tanah ni sebelum ni wujud satu rekod kemasukan Rizal Melayu pada tahun 2022. Pada 28 Oktober 2022, terdapat urusan perserahan yang telah didaftarkan di Pejabat Tanah dan Galian Negeri Perak. Apabila kami membuat carian lanjut mengenai tanah yang sama, didapati bahawa rekod mengenai kemasukan Rizal Melayu telah tidak ada. Ini menimbulkan kekeliruan dan kami telah menulis surat dan kami telah menerima ulasan. Di dalam penjelasan yang diberikan oleh pihak yang berbahagia, Pengarah Datuk PTG memaklumkan bahawa dengan bahasa mudahnya dia kata berlakunya pertindihan dengan tanah di lot sebelah. Jadi mereka selaraskan dan akhirnya tanah yang kita tengah cakap ni telah dikeluarkan rekod Rizal Melayu. Hasil kiraan kita, jumlah yang berkaitan dengan pertindihan hanyalah lebih kurang 270 square meter persegi. Jadi saya nak bagi faham bahasa mudah, alasan tanah Rizal Melayu ataupun kemasukan Rizal Melayu yang belum didaftarkan 2022 dikeluarkan hanya kerana 270 square meter tanah ini bertindan menyebabkan dia jadi bukan Rizal Melayu. Ini merupakan satu alasan yang remeh yang tidak perlu dijadikan satu alasan kerana ia melibatkan teknikal. Pada kami, sepatutnya ulasan yang diberikan adalah isu melibatkan sejarah tanah ini. Adakah benar-benar tanah ini di dalam warta untuk diwujudkan sebagai Rizal Melayu? Adakah tanah ini telah diputuskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri sebagai Rizal Melayu? Adakah tanah yang sama ini di dalam Dewan Undangan Negeri telah diluluskan untuk dikeluarkan sebagai Rizal Melayu? Sebagaimana semua orang pun tahu, apabila tanah ini daripada ukur kasar kepada ukur halus yang melibatkan JUPEM, ia adalah melibatkan perkara-perkara teknikal saja. Dia bukan melibatkan syarat nyata. Syarat nyata adalah di bawah bidang kuasa pihak PTG. Kami hanya mahu mendapatkan penjelasan yang terang lagi jelas. 27 bulan 9 2024 bermulanya tanah Sri Iskandar Sungai Tumbur ni dia orang tolak semua pokok-pokok sawit yang mana peserta-peserta ni masa itu masih ada lagi ambil buah pun kena tolak juga. Dia punya kejamnya. Tahun 2024 bulan 10 masih ada lagi kita punya Rizal Melayu tu diwartakan. Apabila pemaju ambil alih nak mengelakkan benda ni, ini saya nak terang sikit. Apabila pemaju 2024 pada 27 bulan 9 bermulanya permainan sampai 2025 bulan 10 dia boleh hilangkan kita punya sejarah yang kita cerita tadi. Dia boleh hilang. Sepatutnya dia kena fikirlah, ini rakyat negeri Perak. Apabila kita tolak sawit tu semua habis, apa mata pencarian kami selama hari ini? Sejarah tanah ni 50% adalah tanah Melayu. Lagi 50% tu kita kongsi. Bukan maksudnya 50% kita kongsi semua, tak. Dah cerah. Ya. Tinggal pokok nyok. Dia orang dah mula tebang tolak pokok sawit ni. Excavator dah masuk. Ni toki besar. Ni semua dia punya apa? Orang-orang dia apa semua ya. Projek apa bikin? Tapak industri. Oh, tapak industri ya.